Coming to Malaysia? Tourism Malaysia's Wira and Manja are waiting for life-changing fried banana fritters with kicap sambal Johor. And not too sweet, just rum. Just the right amount of heat. Sedap. Can anyone share? It's better when it's your own. Fine, you're the experts. Let Grab guide you to Malaysia's 5-star eats, as rated by millions of everyday Malaysians. Anak sulung Allahyarham Tun Daim Zainuddin Asnida tidak mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan tidak mengisytiharkan pegangan sahamnya dalam 5 buah syarikat. Pertuduhan sama sebelum ini turut dikenakan terhadap bekas Menteri Kewangan itu serta isterinya Tuh Puan Naimah Khalid. Asnida 65 tahun didakwa tidak mengisytiharkan pegangan saham dalam Amiras Sendirian Berhad, Arida Farm Sendirian Berhad, Kangkung Catering Sendirian Berhad, Transgrade Sendirian Berhad dan Gajah 3 Food Sendirian Berhad. Kes tersebut dikemukakan mengikut Seksyen 36-1-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 36-2 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya sekali.